saya, Puan Anifalila Zakaria, pegawai bomba Kelantan. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Apakah pandangan dan harapan Puan tentang pasukan bandar beruniform SMK Dato' Haji Muhammad Said? Pandangan saya secara peribadi dan secara mewakili Akademi Bomba, saya melihat pasukan beruniform SMK Dato' Said ni sangat mempraktikkan disiplin, menunjukkan disiplin yang sangat bagus semasa berada di sini, dan saya melihat keupayaan pasukan beruniform SMK Dato' Ahmad Said ini boleh maju lagi ke hadapan, dan harapan saya agar pasukan beruniform yang hadir pada khusus kali ini dapat mempraktikkan di luar sana, khususnya di sekolah nanti, agar menjadi contoh tauladan yang baik untuk pelajar-pelajar yang lain yang tak hadir ke sini lah. Itu saja saya rasa, memandangkan pelajar-pelajar kadet semua ni menunjukkan tahap disiplin dan juga keupayaan mental, fizikal yang sangat tinggi. Terima kasih Puan kerana meluangkan masa bersama kami, pengacara TVJ Presiden SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Bersama saya, Nur Adiba binti Abdul Rahim, Ketua Unit Pada Puteri. Apakah perkara yang dapat saudari pelajari dari aktiviti yang dijalankan? Terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya, melalui aktiviti perkhemahan ini, banyak perkara yang kita dapat pelajari. Yang pertama, ketika kembara malam, kita memerlukan kerjasama kumpulan, kerana apabila kita bekerjasama, kita tidak akan ketinggalan, dan interaksi antara satu sama lain adalah sangat penting. Seterusnya, kita memerlukan sikap fokus dan mendengar arahan. Seperti ketika kawat kaki, kita perlulah mematuhi arahan yang diberikan oleh squad leader, dan juga fokus itu sangat penting untuk mendengar apa yang squad leader arahkan. Seterusnya, ketika aktiviti BAPG, kita memerlukan interaksi yang amat penting, dan jangan bersikap pentingkan diri, kerana jika kita bersikap pentingkan diri, kawan-kawan kita yang lain pun akan tertinggal. Jadi di sini kita dapat memupuk semangat kasih sayang dan semangat cintakan terhadap satu sama lain. Jadi silaturahim itu dapat dieratkan. Terima kasih. Terima kasih Adiba kerana meluangkan masa. Bersama saya, Nur Fatihah binti Aziz. Apa yang aktiviti yang paling menarik di sini? Aktiviti yang saya dapat selama perkemahan 3 hari 2 malam ni adalah laluan berhalangan yang saya dapat melepasi 7 halangan. Bersama saya, Ahmad Mizan bin Syafuddin, Ketua Pasukan Soldier. Apakah perasaan saudari pada 3 hari ini? Jangan negatif. Saya berasa sangat gembira bila mengikuti perkemahan ini selama 3 hari. Saya dapat berjumpa dengan kawan, dapat mengeratkan silaturahim. Bersama saya, Ahmad Firdaus Hakimi, Ketua Kadet Polis. Bagaimanakah kem 3 hari ini dapat membentuk disiplin saudara sebagai seorang pelajar? Pada pendapat saya, camp pada kali ini amat memberi kesan yang baik terutamanya dalam disiplin, kerana kita akan menerima arahan daripada camp commander dan kita seharusnya menepati masa, dan itu salah satu contoh untuk membentuk disiplin seorang pelajar. Terima kasih. Bersama saya, Widya Suha, Ketua Kadet Remaja Sekolah. Boleh ceritakan pengalaman yang saudari dapat di camp 3 hari? Panjang camp yang saya ikuti di camp Akademi Bomba ni, kita dapat membentuk disiplin pelajar dan juga team working. So daripada sini saya dapat tengoklah betapa mengambil beratnya ahli-ahli saya dan betapa berkasih sayangnya mereka antara satu sama lain. Walaupun berlainan dan tidak, alhamdulillah ahli-ahli KRS saya semuanya menjaga batas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bersama saya Muhammad Izzuddin, Ketua Silat. Bagaimana pekan 3 hari ini dapat membentuk disiplin pasukan silat? Yang ini dapat membentuk pasukan silat dengan nilai kerjasama yang diberikan oleh ahli pasukan dan juga nilai keberanian antara ahli pasukan. Terima kasih. Bersama saya Amridin, Ketua Kakak, dan Muhammad Aiman, Bomber. Bagaimanakah pekan 3 ini membentuk disiplin pasukan sama kedua? Dengan aktiviti-aktiviti yang dia ada di sini dan dapat untuk dengan bahan ni dengan banyak lelaki yang seperti dengan aktiviti yang dilakukan, kami dapat melihat kerjasama sepasukan dari Kadet Bomber. Aktiviti yang dilakukan agak seronok. Saya sangat gembira dengan pasukan saya kerana memiliki kerjasama yang secukupnya. Sekian saja saya Nur Balki Fatimah Tazmak, pengacara TVJ PSN SMK Dato' Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Untuk perkemahan asal pasukan bandar beruniform SMK Dato' Haji Muhammad Said